Okey, ni tadi kita cakap pasal lain pedang, lain cara dia punya mainan kan. Okey. So pedang ni dia macam keris jugalah. Bila dia berubah aja bentuk, automatik cara main dia lain. Contoh kalau ke pedang ni nampak dia jenis mata dia nipis, so tak sesuai untuk belaga. Jadi cara mainan dia biasaannya orang akan main elak makan. Bila pusing dia akan elak, dia terus masuk. Elak terus masuk. Dia takkan ada tang belaga. Dah ada setengah pula pedang pula. Ini lurus. Dia bukan belaga macam ni. Dia macam dia metik, dia macam tepis guna bahagian perut pedang ni. Contoh bila macam pedang musuh jumpa, dia takkan belaga macam ni. Ni jarang. Lepas tu kalau kita tengok dekat museum berapa, banyak pedang lama, banyak calar belah tepi, takkan ada sumbing mata. Bila dia masuk, dia akan petik dia terus masuk. Sama juga macam ni, bila time contoh pedang buaya berenang kan. So tak ada kat sini, tak apa, kita boleh bagi tahulah. Contoh macam pedang buaya berenang, dia ada hanggat sini. Dan sini tu tumpul. Dan belakang ada knot sikit kan, naik sikit kan. Maknanya bila tempoh dia berenang tu, bila kita pakai, okay, first pasal dia tumpul, maknanya dia boleh guna untuk blocking. Tang sini, bila blocking, dia akan tertolak. So tak risau pasal dia ada hanggas ni. Lepas tu yang belakang ni pula, itu bukan guna ni untuk sangga ni je. Selain tu dia guna ni untuk apa? Untuk block pedang lain. Tang, mana kita boleh main dalam belakang ni pun ada pergi sekali. Main, tang.